Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ni kereta kedua pula saya nak send kepada customer saya. Tadi Proton, ini Pro 2. Pro 2 apa? Itu dia. Proton, salah. Maklumlah tadi jual Proton. Pro 2 Beza 1.3X. Okey. Pemilik kereta ni ialah Encik Muhammad Ashraf Anizam. Sebenarnya ayah dia, Cik Anizam, dah berhubung dengan saya terlebih dahulu, kata anak dia nak beli kereta. Kereta ketiga support dengan Azmi Commission saya milik anda. Rebate ada bulan ni RM500. Kereta yang dipilih warna silver. Kereta dah siap dengan original tinted daripada Pro 2. Kita bagi dengan door visor, right, siap sekali dengan kapet kerinting. Okey, kapet kerinting semua dah siap. Kereta cantik-cantik. Dan lepas tu bonnet pun kita dah siapkan sekali dengan boot tray. Ni Beza X. Bolehlah kalau kita nak duduk. Alhamdulillah, pemanduan Pro 2 Beza. Sekarang fighter dia ialah Proton Saga. Fighter dia Proton Saga. Harga yang agak-agak sama dengan Beza. Proton Saga bagaimana? Beza kena upgrade juga radio tu. Sebab harga dia sekarang ni Saga lagi baik. Sebab dengan Azmi, komisen saya milik anda, boleh apa saja kereta. So, terima kasih Cik Ashraf support komisen saya milik anda. Kita buktikan penyerahan keretanya. 017-622-3458 Azmi. Alright. Kata abang tak payung, dengar sini baik-baik. Cari kereta idaman hati, baru ke sekon ke semua ada di sini. Proton Pro 2 semua boleh jadi. Honda Toyota confirm puas hati. Kenapa bayar lebih kalau boleh jimat? Servis laju semua jadi cepat. Trade in tinggi, jangan risau lagi. Abang Azmi ada confirm jadi. Jom beli kereta, klik saja pautan. Facebook ada, YouTube jadi tontonan. Lupakan mahal, pilih yang berbaloi. Komisen saya milik anda, oi. Jom beli kereta, klik saja pautan. Facebook ada, YouTube jadi tontonan. Apa tanda oi? Komisen saya. Assalamualaikum guys. Kereta yang pertama beli dengan saya. Lepas tu beli kereta kedua Myvi dengan saya. Dan ini dia kereta ketiga. Saya cakap 3 biji kereta kan? Betul-betul. Ni empunya. Yang berurusan ayahnya dengan saya. Pertama, yang empunyanya Cik Ashraf. Apa khabar Cik Ashraf? Sihat. Yang ni kunci kereta kita nak bagi ke ayah dia dulu siap-siap. Biar ayah dia serahkan kepada anaknya. Tapi ayahnya minta tanya pada Cik Ashraf. So Cik Ashraf, saya nak tanyalah. Okey. Betul ke kali ketiga ayah berurusan dengan Azmi beli kereta ni? Betul. Betul Baik. Dengar cerita awak ustaz ni? Betul, Alhamdulillah. Ustaz sekolah mana ustaz? Dekat Tangkap. Sekolah Tangkap. Sekolah Tafiz Tangkap Betul. Oh, ini kalau baca Quran ni sedap ni, taranum. Baik. Cik Ashraf, saya nak tanya, senang tak berurusan dengan Azmi ni? Sangat mudah. Sangat mudah. Kali ketiga ayah beli kereta dengan Azmi, dengan ibu beli kereta dengan Azmi. Support komisen saya milik anda. So dapat dengan kereta Pro 2 Beza ni dapat rebate RM500, dapat tak? Dapat. So Alhamdulillah dapat. So yang paling penting lepas tu dapat lagi, dah lepas loan, dah dapatkan kereta, lepas tu dapat lagi komisen saya milik anda tu, dapat tak dapat? Dapat. Dapat Dapat. Puas hati sangat tak? Puas hati. Puas hati sangat? Sangat puas hati. Berkali-kali sangat puas hati. So Alhamdulillah. So kita bukti penyerahan. Sangat puas hati. Dia kata sangat mudah. Kali ketiga beli dengan Azmi, kita rakam momen ayah nak serahkan kereta. Sebab ayah dia dengan mak dia ada terlibat sedikit. Bagi hadiah untuk Ashraf. Silakan tuan. Kunci kereta siap, geran siap. Yang paling penting komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright. Okey.